Ryan Martina. Okey. Wan, ramai. Yang berpakaian bersama macam biasa. Mungkin sebab cuaca panas kita pakai topi. Kerana bila panas kita akan dilindungi lah sikit. Kalau pakai topi biasa tu ada juga. Tapi mungkin kecil sikit. Ramai orang yang kita berada di sini. Cik jangan marah. Awak bukan pernah ramai. Baik, okey. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar? Selamat pagi. Dah panas ah? Okey, boleh tak saya nak minta semua untuk berada di belakang Ash. Okey, boleh masuk pelan-pelan. Baik. Kamu pelan-pelan jalan. Tok sini. Tok sini. Baik. Sambil-sambil tu saya benarkan diri saya As selaku Ketua Pengurusan Program untuk Madinah Extreme Fun Run Challenge. Okey, saya cuma nak orang kata imbas sikit je lah sebelum anda semua berlari. Okey, kita nak cerita sikit. Larian ini sejauh 7 km di mana tuan-tuan dan puan-puan akan melalui 5 checkpoint yang ada halangan. Okey, 5 checkpoint berhalangan. Okey, so saya nak cerita sikit. Di checkpoint yang pertama, kita ada titian perjalanan di mana di situ tuan-tuan dan puan-puan memerlukan orang kata mental dan fizikal yang kuat. Okey, untuk bermain di situ. Kemudian di checkpoint 2 kita ada Livi Lavida Loka, iaitu akan bermain bola sikit. Kemudian di checkpoint 3 kita ada bermain sikit dengan haiwan. Di checkpoint 4 lompat sekadar lompat. Dan di checkpoint 5 itu yang paling menarik. Itu kena pergi nanti baru tahu. Okey. Satu lagi, kita minta tuan-tuan dan puan supaya berhati-hati dan sentiasa mengikut arahan pihak berkuasa daripada pihak polis, trafik dan juga pihak penguatkuasa MPN. Di setiap simpang akan diletakkan anggota untuk tunjuk arah tuan-tuan dan puan. Alright, jangan shortcut. Jangan ikut shortcut walaupun anda orang Manjung, anda tahu jalan shortcut, jangan ikut. Jadi apa-apa itu adalah tanggungjawab tuan-tuan sendiri. Okey. Panggilan terakhir untuk anda yang belum bagi nombor bertuah. Yang belum bagi, kalau kata kat belakang tu sat lagi sambil jalan lah, letaklah cabutan bertuah. Sebab selepas ini tidak ada lagi. Tak boleh letak lagi dalam box. Jangan kata nak tunggu lepas lari baru nak letak. Tak ada dah Okey. Tanya soalan kan, mampu je jawab. Okey, kalau tak ada, saya rasa dah clear. Lagi satu, yang bawa stroller. Okey, kita dah maklum awal, kita tak galakkan untuk tuan-tuan dan puan menggunakan stroller. Dan itu juga adalah arahan ataupun saranan daripada pihak polis. Tapi kalau anda bawa juga, itu adalah tanggungjawab anda sendiri. Okey, yang bawa stroller. Kita faham? Okey, kalau tak ada apa, saya serahkan kembali kepada Mama dan juga Hafiz. Right. Thank you. Alhamdulillah. Okey, alright. Kita dah pun dapat isyarat kita punya VIP dah perjalanan turun. Jadi sekali lagi kita minta kita play off dari sini ke sini. Dari kita play off daripada sini ke sana. Minta sekarang cepat. Kepada abang-abang yang ada kat sana. Bang, cepat. Kita susun sekarang. Sana. Terkejut je. Lambat saya suruh polis tangkap bang. Polis tangkap bang. Sana. Come on guys. Okey, saya nak minta kepada semua YB kita, YB Zamri ada ke belakang, boleh tak minta laluan, buka laluan tengah tu? Boleh tak? Buka minta laluan. Tu. Alright. YB Zamri. Yang
Yang mana Wadi ambil hari ini berjalan kaki, kemungkinan Wadi akan lari sekali. Yes. InsyaAllah dengan kata Wadi akan lari sekali. Wadi nanti kata nak lari mah. Nak lari tapi tak tahu dia nak lari ke mana. Kita tengok, kita tunggu je. Baik, tapi yang paling penting kita nak pesan sekali lagi, yang mana yang ada cambutan bertuah, yang mana yang belum lagi potong cambutan bertuah, tolong masukkan cambutan nombor cambutan bertuah anda dalam box yang telah disediakan. Ya bang, terima kasih. Baik. Alright, sekali lagi kita punya tetamu VIP Dato' Sri kita dah menghampiri pentas. Jadi boleh tak buka ruang sikit kat sini, buka ruang sikit kat sini, lepas tu terus kita ke belakang. Kita apa-apa yang mana yang nak lari kepada adik-adik kita akak-akak, yang mana kita nak minta ke belakang sebab fly off ke belakang sini. Baik. Baik. boleh kita ke sana, kita fly off dari sana. Jom.